Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Okay guys, so hari ni 21 hari bulan 4 tahun 2025. Lama dah rasanya saya tak buat video. Minta maaf atas beberapa perkara, ada kesibukan sikit jadi saya tak dapat nak buat video sekerap yang dululah. Okay, so yes, first video kita untuk hari ini ialah kita nak tengok dollar index. Lama dah kita nak tengok dollar index ni. So ini adalah dollar index on weekly chart. Sedikit recap untuk anda. So this is the channel that I mentioned many times before. Dan saya dah tunjukkan nak panah ke atas ni. Saya kata most likely dollar index boleh naik sampai area sini. Kemudian boom, baru dia drop. Tetapi nampak tak guys, dia tidak sampai. Sebenarnya ada satu low dekat 31 Oktober 2022 ni. Ini low ni. Dia jadi resistance area 1, 2 dan kemudian dia buat sweep. Dia macam satu fake out, kemudian dia retest dan lepas tu tergolek. So this is how important untuk kita belajar banyak trading strategi, dan yang lebih penting kita kena tahu bila time kita nak gunakan. Okay. So macam dalam kes ini lebih kepada fake out setup. So dia tak sampai dekat sini, never mind, tak apa. Tapi dia ada fake out setup dekat sini, and hopefully ada di antara anda yang trade Dixie ataupun yang trade Euro USD dapat cari peluang dekat sinilah. Okay. So since hari itu, since berapa bulan ni, saya ingat dia retest ni sampai dekat Februari. Okay, awal bulan, awal tahun hari tu, lepas tu dia tergolek. Dia tergolek, dia break kita punya channel kembali. Dia break multiple support. Last time support saya dekat sini guys. Sekarang support saya kat sini. Pun dia break juga. Nampak? So dekat sini, kalau macam ni dah jadi kan, kita kena tengok sebelah kiri lagi. Nampak tak? Dekat sini, dia ada sedikit imbalance yang dah di fully fill. Kemudian dia ada area demand. Saya boleh ambil candle ni ataupun saya boleh ambil area ni terus. Sebenarnya kita boleh ambil area lah. Single candle boleh ataupun kita ambil area pun boleh juga. So saya ambil area sini, saya markingkan terus sampai sini. Lama. Lupa nak padam ni. Ni dia. Okay, so saya ambil macam ni. Okay. Tu dia. So kalau anda perhatikan, sekarang price sebenarnya dah masuk dekat area demand. Okay, demand area. So kalau katakan anda nak kecilkan lagi, anda boleh ambil candle yang tengah ni lah, yang merah ni kan. Itu nak lebih sharp. Kalau anda ambil yang ini pun sama juga. Dia dah masuk juga. Dia dah masuk juga dekat dalam area ni. So kita expect macam ni kan. Ini weekly chart. Ini memang bearish. So kita expect akan ada sedikit lah buyer yang akan sambut. So maybe buyer ni akan sambut sama here. Lepas tu price boleh naik. Yang ini dah jadi resistance. Ini support kita. Ini jadi resistance kita. So tengok boleh tak price ini close balik above this broken support ataupun resistance. So kalau dia break, kalau katakan dia patah balik, buyer sambut dekat sini dan candle basically close above this resistance area, yang ini dah jadi satu fake out. Nampak kan? Ini dah jadi satu fake out. Tapi the risk of it going down still ada. Still ada risk going down sebab candle yang besar macam ni, ini memang akan ambil masa untuk dia cover balik lah. Untuk dia cover balik tu dia akan ambil masa. So mungkin ada satu fake out dekat sini, kemudian dia akan retest this resistance area, mungkin dia jatuh balik kan. Yang itu kita kena perhatikan. Buat masa sekarang, apa yang saya boleh kata kat anda, dollar is super weak. Satu, dollar sangat lemah. So anda kena perhatikan dekat mana candle weekly kita close. So kalau anda trade dekat intraday, contoh dekat H4 atau H1 sebagai contoh kan, kita punya target ialah untuk cari sell. Mungkin dia akan pull back sikit, boom, jatuh. Tapi katakanlah mungkin ada satu news besar yang akan tolak, tiba-tiba price ni bam je naik and close above sini. Nampak tak? Katakanlah dia naik hari ni belum open lagi ni. Let's say dia naik yang pam. Ni dah open ke belum ni? Dah open, sorry. Dah open Tiba-tiba katakan dia naik
Close above ni maksudnya memang ada satu force yang kuat daripada buyer. Memang ada force yang kuat daripada buyer. Buat masa sekarang, even market open ni pun dah bergerak ni kan. Nampak very very weak dollar ni. Ni gapnya lah, gap hari ni. So mungkin strategi kita, macam saya akan prefer untuk short dollar lah. Mungkin strategi kita ialah kita nak tunggu price ni pull back. Disebabkan ada gap. Maybe dia akan fill the gap over here. Sekejap saya drawkan sikit. So, saya tunggu macam ni. Fill gap ni mungkin kalau terbabas pun terkena resistant area dan kemudian cari peluang untuk sell. Okay. Ataupun kita cari dekat H4 ada tak supply area yang mana kita boleh short dekat sini. Sini dah fill. Ini dah cantik. Ini ada satu tapi dia cantik. Dia dah hit ni. Ni nampak kan? Ini supply, pop masuk, pop 2 kali dah. Okay, so ini bawah ni belum ada lagi. So mungkin itu je lah yang kita nampak. Kalau tengok dari segi imbalance ni, mungkin ada satu dekat sini. Sini ada satu imbalance. Imbalance dan juga supply. Supply. Maknanya ini paling terbabas kat sini lah ni. Mungkin naik dalam minggu ni lah. Maknanya bukanlah dia close above this area, tak. Mungkin dia naik, belum close lagi, boom. Tergolek. Alright, so kalau saya delete ni, delete ni. Imbalance sini ada dan juga tu dia. Supply. Boom. Tu dia. Ini yang kecil ni ada, tak perasan saya. Ini pun boleh. Ni pun cantik lah kalau ikut plan asal ni sampai sini, betul tak? Kalau terbabas sampai sini. Yang ini cantiknya sebab dia punya imbalance ni besar. Imbalance ni besar. Yang ini nampak tak? Dia dah fill separuh imbalance. See? Cumanya sini ada gap. So mungkin price ni kalau katakan strong sell daripada dollar, dia akan fillkan gap, lepas tu pump dia turun. Tapi katakanlah dia berjaya lah naik, close gap dan naik lebih tinggi, and this area ni around 100 ni tuan-tuan kena perhatikan. 100 06, 05 macam tu. Okay, so buat masa ni dollar index still very much bearish, dan kita juga akan cari peluang untuk short dollar. Clear very 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 much bearish. Nampak tak yang ini? Imbalance yang besar ni kan, mungkin ini akan dapat jadi penarik untuk price naik lah. Tetapi mungkin tak boleh nak sustain sebab dia punya bearish ni terlampau kuat. And sentiment negatif kalau kita tengok fundamentally pun sentimen negatif dekat dolar ni, ramai orang benci ni sebab Trump ni hal lah, tariff and everything. Okay, so it looks like dollar are suffering from whatever Trump are doing lah. So itu dia punya hal lah, dia punya hal. Okay, so buat masa sekarang saya still bearish on dollar, dan saya akan cari peluang untuk short dollar. Maknanya kalau EU, GU kan, UJ semua tu, UCHF ke, kita akan cari peluang untuk buy dollar lah, untuk short dollar. Kalau EU, GU tu kita nak buy. Cumanya bukanlah kata terus buka chart terus buy, tak boleh macam tu kan, kena ada signal baru kita boleh buy. Okay, so itu saja untuk diksi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.